Sibuk mana pun kerja, jangan lupakan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat YouTube? Semoga korang semua berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Sekarang ni saya dalam perjalanan. Nak ke mana tuan-tuan? Nak ambil anak sekolah dah. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat anak sekolah kan keluar, kalau tadika pukul 11.30, kalau yang sekolah rendah pukul 12. Sengaja buat video dalam perjalanan sebab saya nak kongsi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar rezeki. Pagi keluar kerja, petang masih bekerja, malam pun masih memikirkan kerja. Saya pun sama. Aduh, tak cukup-cukup Tuan-tuan, sebagai seorang MC dan menguruskan sistem bunyi, ada masanya jadual padat sangat. Ada majlis dan ada function yang balik malam. Alamak, tak pakai tali pinggang. Kena pakai tali pinggang tuan-tuan. Kita ulang balik Ada hari yang function balik malam, ada hari saya kena keluar awal pagi pukul 7.30 tuan-tuan. DJ MC keluar 7.30 sebab saya DJ ada PA system sekali. Mana bila ada PA system sekali, kena keluar awal untuk set up. Bukan datang MC bawa pen, bawa tab. Kalau macam tu senang lah kan. Tapi tuan-tuan, dalam masa kesibukan tu, saya sentiasa ingatkan diri sendiri, rezeki itu penting, tapi keluarga juga adalah rezeki tuan-tuan. Anak-anak membesar sangat cepat. Kita nampak dia orang kecil, masih kecil anak-anak kita tu kan. Esok lusa dia orang dah remaja, dah besar, dah dewasa, tanpa kita sedar. Masa tu berlalu sangat pantas, ataupun masa tu berlalu begitu pantas. Sebab tu walau sesibuk mana sekalipun, kalau ada peluang, saya akan cuba ambil anak sendiri dari sekolah. Mungkin perjalanan ni hanya beberapa minit, tapi bagi seorang anak, momen tu boleh menjadi kenangan yang mereka ingat sampai bila-bila, sampai dia orang dewasa. Ayah ambil, yang ni tak atuk ambil, bas sekolah ambil. Tak sama macam yang kita buat ni lah. Traffic light dah hijau, jalan. Dia orang ni, anak-anak ni cuma nakkan masa bersama dengan mak ayah, ibu ayah. Betul tak? Sambil-sambil drive, dah habis anak sekolah, sambil-sambil tu dengarlah saya celoteh sikit, dapat berborak dengan korang dan apa, dapat saya buat konten YouTube, video YouTube. Sebenarnya benda yang kita buat ni, kita ambil anak-anak sekolah, kita sentiasa dekat dengan dia orang, sebenarnya dah cukup membuatkan dia orang gembira. Tuan, saya masih belajar menjadi seorang ayah yang lebih baik. Tak ada siapa yang sempurna, tapi setiap hari saya cuba menjadi lebih baik daripada semalam. Kepada semua ibu bapa yang sedang menonton, teruskan bekerja, teruskan mencari rezeki yang halal, tapi jangan lupa meluangkan masa untuk keluarga. Yang akan tinggal bukanlah jumlah kerja yang kita buat, tetapi kenangan kita yang kita ciptakan bersama orang yang kita sayang. Saya doakan semoga Allah SWT menjaga anak-anak kita, menjadikan mereka anak yang soleh dan solehah, berjaya di dunia dan di akhirat, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi ibu bapa yang terbaik. Kalau anda juga seorang ibu atau bapa, tulis di ruangan komen, keluarga adalah rezeki yang paling berharga. Terima kasih kerana menonton. Saya Ahmad Rizki, atau dikenali sebagai Ahmad Rizki, suara dan wajahku di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.